Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Insyaallah kita akan bincang tentang beberapa topik. Topik pertama berkaitan dengan mabahis fi i'jaz Quran bagi kursus i'jaz Al-Quran. Kursus i'jaz Quran ni kita lihat tajuk topik pertama kita akan bincang tentang Al-Mu'jizah. Sebagai pemukadimahnya kita lihat lam yarid fil Qur'anil Karim wala fi sunnatil mutahharati mustalah al-mu'jizah. Mustalahul mu'jizah. Wa innama dhahara hadha al-istilah hadha al-mustalah fi waqtin mutaakhirin bi ba'dhi asy-syai'i 'indama duwinat al-ulum wa minha ulum al-aqidah fi awakhiril qarni tsani al-hijri wa bidayatil tsalits. Jadi Al-Quran, dalam hadis sebenarnya tidak kedapatan lafaz mukjizah, tidak kedapatan lafaz mukjizah. Dan istilah mukjizah ini sebenarnya timbul pada waktu yang kemudian selepas zaman Rasulullah, selepas zaman sahabat, pada kurung akhir kurung kedua, pada permulaan kurung ketiga hijrah, ketika mana buku-buku ilmu-ilmu Islam mula dibukukan. Ilmu-ilmu Islam mula dibukukan, antaranya ilmu-ilmu Islam yang berkaitan dengan ilmu akidah. Pada ketika itu barulah munculnya istilah al-mu'jizah. Dengan sebab itu kita dapati Al-Quran menggunakan kalimah ayat sebagai ganti kepada nama mukjizah kalau kita lihat dalam Al-Quran. Nah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha qul innamal ayatu 'indallahi wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut al-ayat. Al-ayat ni sebenarnya merupakan tanda-tanda ataupun mukjizat yang membuktikan kebenaran para rasul yang Allah Ta'ala utuskan kepada kaum-kaum yang tertentu. Dengan sebab itu kita lihat Al-Quran tidak menyebut kalimah mukjizat. Okey. Jadi begitu juga Al-Quran menggunakan kadang-kadang kalimah lafaz bayyinah. Qad ja'akum bayyinatum mir rabbikum. Telah datang kepada kamu suatu kenyataan yang jelas, iaitu mukjizat daripada Tuhan kamu. Jadi al-bayyinah itu merupakan satu petunjuk yang jelas, satu perkara bukti yang jelas yang dapat difahami oleh akal ataupun dapat disaksikan sendiri oleh panca indera kita. Kadang-kadang Al-Quran juga menggunakan lafaz al-burhan sebagai ganti kepada nama mukjizah. Tidak sebut mukjizah. Okey. Kadang-kadang juga Al-Quran menyebut lafaz al-sultan, tidak menyebut lafaz mukjizah. Kenapa begitu? Kata ulama, antara hikmahnya supaya kalimah ini tidak digunakan, kalimah al-mu'jizah digunakan sebagai ganti kepada lafaz-lafaz yang disebutkan tadi, kerana dibimbangi berlakunya kekeliruan. Jadi untuk menghilangkan kekeliruan yang berlaku dalam memahami istilah tersebut, maka ulama menentukan lafaz al-mu'jizah sebagai ganti kepada istilah-istilah yang disebutkan dalam Al-Quran tersebut. Ini antara mukaddimah yang berkaitan dengan istilah al-mu'jizah. Kemudian kita lihat apakah takrif, definisi istilah. Definisi istilah apa dia? Dari sudut bahasanya, istilah mu'jizah tu datang dari perkataan a'jaza yu'jizu i'jazan, dan juga kalimah ajaza. Dan kalimah ajaza itu merupakan makna yang bertentangan dengan kalimah al-qudrah. Al-qudrah kuasa.
Ajaza lemah, melemahkan. Walha dalam kalimah al-mu'jizah, ta marbutah tu ialah ha dalam bahasa Arab. Hak dia panggil hak. Dia tak kata watak marbutah. Dia katakan hak. Dalam kalimah al-mu'jizah tu ada hak kan? Okey. Tujuan untuk apa? Fi halil mubalaghah, untuk memberi makna yang mubalaghah, makna yang sungguh-ti, sungguh-sungguh melampau, sungguh-sungguh-ti. Dalam bahasa Arab begitulah keadaannya daripada perkataan ajaza tu. Perkataan ajaza seperti contoh di sini, al-ajzu naqidu al-hazmu. Al-ajzu, lafaz al-ajzu tu maknanya ialah maknanya bertentangan dengan makna al-hazmu. Hazmu kuat, gagah. Al-ajzu lemah. Al-ajzu juga memberi makna ad-dha'fu. Kalau orang tanya pasal Arab, ma makna al-ajzu? Al-ajzu maknahu ad-dha'fu. Nah, dan contohnya dalam bahasa Arab digunakan seperti kata ajaza anil amri idza qasara anhu. Dah, idza qasara anhu. Dia lemah melemah dalam perkara tersebut apabila dia cuai, tidak mampu melaksanakannya. Jadi sebagaimana yang tersebut dalam Al-Quran juga dinyatakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, walladzina sa'au fi ayatina mu'ajizina. Kata ulama bahasa, makna mu'ajizina maknanya ialah dhannina annahum ya'jizunana. Mereka itu menyangka bahawa mereka mampu melemahkan kami, melemahkan Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan mereka tidak mampu. Li'annahum dhannu annahum la yub'atsuna wa annahu la jannata wa la nara. Ini kerana mereka menyangka mereka tidak mungkin dibangkitkan semula. Tidak ada hari kebangkitan. Apatah lagi syurga dan neraka tidak ada sama sekali. Itu kata orang yang mengingkari, orang yang kafir, yang mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah antara makna al-mu'jizah pada bahasanya. Berasal daripada perkataan ajaza tadi. Dan juga makna al-i'jaz juga dengan makna al-fautu wasabqu. Wasabqu dengan makna mendahului. Al-fautu dengan makna luput, terlepas. Okey, itu dari sudut bahasa. Walau bagaimanapun, ulama dalam bidang ini mendefinisikan al-mu'jizah dengan kata mereka, dengan definisi mereka sebagai amrun khariqun lil 'adah makrunun bitahaddi salimun minal mu'aradah yudhiruhu Allahu ala yadi rusulihi. Ada 5 perkara, 5 indikator di sini. Pertama sekali, amrun khariqun lil 'adah, itulah perkara yang luar biasa. Nah, mukjizat ni mesti ada syarat-syarat dia. Pertama sekali, dalam definisi yang diberikan ni, ia merupakan perkara yang luar biasa. Yang keduanya, makrun bitahaddi. Perkara itu yang luar biasa yang berlaku tu disertai dengan dakwaan bahawa dia mencabar musuh dan lawannya untuk mendatangkan perkara yang sama dengannya. Yang kedua, yang ketiganya, salimun anil mu'aradah. Sejahtera, tidak ada suatu perkara pun yang boleh mengatasinya, membatalkannya. Okey. 3. Yang keempatnya, iaitulah Allah Ta'ala menzahirkannya, mengurniakannya kepada Rasul-Rasul utusannya. Dia ada 4 perkara dah. Okey. Yang pertamanya, perkara itu luar biasa, disertakan dengan cabaran untuk menandinginya. Yang tiganya, selamat daripada bantahan ataupun tidak boleh dipatahkan, dikalahkan. Yang keempatnya, Allah Ta'ala mengurniakannya kepada Rasul-Rasul pilihannya. Okey.
Kemudiannya, mukjizah merupakan perkara yang luar biasa. Ini kita kena yakin. Sebelum kita cerita tentang ijaz Quran ni, kita faham dulu konsep mukjizah dan prasyarat dia. Mukjizah merupakan perkara yang luar biasa yang menjadi suatu sunnatullah yang Allah Ta'ala cipta dalam alam ini. Yang mana mukjizah ini perkara yang tidak tertakluk kepada sebab musabab. Tidak tertakluk kepada sebab musabab, dan tidak ada seorang pun mampu untuk berusaha memilikinya. Sama ada secara usaha peribadi ataupun seorang itu berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, maka tidak dapat dihasilkan perkara tersebut. Sebaliknya, perkara ini hanya merupakan hibatun minallah, kurniaan Allah semata-mata. Dan Allah Ta'ala memilihnya sendiri bentuk mana yang Allah Ta'ala kehendaki, dan bila keadaannya boleh berlaku bergantung kepada kehendak, iradat dan kudrat iradat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya perkara itu dapat menjadi satu bukti yang jelas, dalil yang jelas menunjukkan kepada kebenaran Rasulullah SAW, Rasulullah alaihi wassalatu wassalam. Dan sebagai tanda Allah Subhanahu Wa Ta'ala memuliakan utusan yang diutuskan kepadanya. Okey. Adapun sihir sebagai contoh. Sihir. Kan sihir juga merupakan perkara yang luar biasa. Ataupun perkara amalan-amalan yang tertentu yang menjadikan seseorang itu boleh melakukan perkara yang luar biasa. Dia ada amalan-amalan khusus. Sihir merupakan satu amalan khusus. Amalan-amalan khusus, amalan-amalan ilmu kebatinan sebagai contoh, ataupun amalan-amalan khusus, katanya amalan tu amalan ayat Quran ataupun amalan selawat ataupun zikir saja, tapi dengan tujuan-tujuan tertentu, dengan waktu-waktu tertentu, dengan niat-niat tujuan-tujuan tertentu, dia menjadi suatu perkara boleh melahirkan satu perkara yang luar biasa. Dan biasanya perkara itu dihubung kait dengan pertolongan-pertolongan jin dan syaitan. Walaupun pada zahirnya kita baca ayat Quran, pada zahirnya kita baca doa wirid, tapi oleh kerana niat kita tidak betul, boleh berlaku tipu daya syaitan di situ. Jadi boleh berlaku perkara yang luar biasa. Apatah lagi kalau kita belajar ilmu-ilmu sihir, ilmu-ilmu hitam, ilmu sihir, itu lebih lagi. Maka perkara ini tidak termasuk dalam perkara yang dinamakan al-khariqul lil adah. Termasuk dalam istilah tadi. Walaupun ia luar biasa, tapi tidak termasuk dalam makna mukjizah. Kenapa? Kerana ia diusahakan. Dia ada proses melahirkan amalan ataupun menzahirkan keadaan tersebut boleh terjadi menerusi amalan-amalan yang tertentu, yang khusus dengan tujuan-tujuan tertentu, maka boleh berlaku perkara ni. Jadi tidak termasuk dalam makna mukjizat. Okey. Jadi syarat-syarat al-mukjizah. Syarat-syarat al-mukjizah. Kesimpulannya kita kata tadi, mukjizah itu satu perkara yang luar biasa yang tidak boleh diusahakan. Kemudian kita nak tengok apakah syarat-syarat mukjizah. Okey. Syarat-syarat mukjizah berdasarkan takrif yang kita sebutkan tadi, boleh kita faham bahawa mukjizah dia ada beberapa syarat. Pertama sekali, dia merupakan perkara yang luar biasa. Tapi kita bimbang sekarang ni, perkara yang luar biasa ni banyak. Banyak kita boleh dapati, tetapi melalui sihir, melalui
berdamping dengan makhluk-makhluk halus seperti jin dan syaitan, menyebabkan timbulnya perkara yang luar biasa. Dengan sebab tu ada setengah-setengah manusia tu dia sanggup mendakwa diri itu sebagai nabi, nabi baru, nabi moden, macam-macam. Tuhan pun ada. Sebab apa? Sebab dia ada semacam dia rasa dia ada semacam kuasa untuk menundukkan orang. Bila Dr. Firaun tu lama nak baru ni. Jadi hak baru ni kadang-kadang dengan sebab tadilah. Boleh timbul masalah tu. Dan apatah lagi dengan media-media yang moden ni tunjuk cerita-cerita yang pelik-pelik yang luar biasa. Kita tengok cerita-cerita yang pelik-pelik yang luar biasa tu, sebenarnya dia nak mengaburi mata kita, nak mengatakan bahawa orang biasa pun boleh juga buat gini. Perkara yang luar biasa, bukan mukjizat saja. Dia nak menawarkan kefahaman kita, nak melunturkan kefahaman kita tentang keyakinan kita terhadap mukjizat. Kepada anak-anak yang baru-baru ni, anak-anak kita, cucu-cucu kita, kita akan dapati mereka tak faham konsep mukjizat ni. Tapi tiba-tiba lahir di atas dunia ni, tengok dengan TV cerita macam-macam yang luar biasa. Macam mana mereka nak terima masalah mukjizat? Bila cerita tentang mukjizat Nabi belah-bulang rasanya biasa je. Doraemon lebih dari tu. Cerita Doraemon. Ataupun cerita pelik-pelik lagi, lebih dari tu lagi. Itu antara benda-benda yang menjadikan kita keliru, sangat keliru. Kita kalau nak belajar ni pun kita akan jadi keliru. Sihir pun kita kata karamah. Sihir pun boleh kita percaya sebagai satu benda yang betul, yang benar. Kenapa? Kerana luar biasa. Ini antara benda yang mengelirukan. Okey, jadi sekarang ni mestilah tu luar biasa. Luar biasa. Jadi seperti contoh luar biasa kalau dalam sirah kita, sejarah Islam kita, seperti batu yang bertasbih. Bertasbih Rasulullah di zaman Rasulullah, bertasbih memuji-muji Allah Ta'ala. Sahabat dengar, tiba-tiba Rasulullah beritahu batu yang bertasbih. Ataupun tangisan pohon tamar yang pernah dijadikan oleh Rasulullah sebagai mimbar semasa berkhutbah. Tiba-tiba ada seorang sahabat membina mimbar yang baru, lalu Rasulullah duduk atas mimbar baru dan meninggalkan mimbar kayu tamar tu, pohon tamar tu yang lama, sehingga kan kedengaran tangisan. Sahabat-sahabat dengar. Lalu Rasulullah pergi dekat, Rasulullah peluk dia. Mengikut riwayat Rasulullah kata, kalau aku dah peluk dia, nescaya dia akan melakukan tangisan sampai ke hari kiamat. Kasihnya kepada Rasulullah, kalau tak bernyawa, tapi Allah Ta'ala tunjukkan rasa kasih makhluk pun kepada Rasulullah SAW. Apatah lagi kita yang bernyawa, yang berakal, takkanlah kita tak rasa kasih kepada Rasulullah. Lebih lagi sepatutnya. Jadi itu ada contoh-contoh yang menunjukkan bahawa berlakunya perkara yang luar biasa. Memang luar biasalah. Boleh, pokok cakap sepatutnya dah boleh. Tapi Allah Ta'ala jadikan boleh. Dan Rasulullah tidak rancang-rancang, Rasulullah tidak urus-urus, Rasulullah tidak planning-planning. Allah Ta'ala jadikan boleh. Okey. Dan juga Al-Quran. Al-Quran gitu juga. Banyak lagi lah, seperti keluarnya air di tangan Rasulullah, celah-celah jari Rasulullah semasa menggali kubu peperangan. Sahabat-sahabat letih, dahaga Rasulullah pun ambil air yang sedikit, keluar daripada tangan Rasulullah ni air. Sahabat minum daripada air tangan Rasulullah. Dan makanan yang sedikit jadi banyak. Dan banyaklah antara perkara-perkara yang luar biasa yang menjadi mukjizat kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Antaranya mukjizat yang berkaitan dengan tidak terbakarnya api yang membakar, yang sifatnya membakar tapi tidak terbakar. Terkena kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tidak tenggelam, air yang menenggelamkan tapi tidak tenggelamkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Itu contoh kepada mukjizat. Dan syaratnya luar biasa itu
yang pertama. Okey. Jadi isunya kalaulah ada satu perkara yang perkara itu perkara biasa saja. Nah, tapi tidak ada seorang pun boleh melaksanakannya, melakukannya. Dan perkara yang menegahkan daripada orang tu manusia melakukannya, apa dia? Ialah kerana perkara itu perkara yang luar biasa. Maka orang boleh buat. Maka perkara ini, kata musannif ni, kata pengarang ni, juga bukan merupakan perkara yang biasa. Dah. Sebagai contoh, dia boleh juga dikatakan sebagai mukjizat. Seperti dikata, orang yang berlaku pada dia perkara yang luar biasa ni, dia kata, mukjizat aku ialah kamu tak mampu meletak tangan kamu di atas kepala sekarang ni. Cuba letak, boleh tak? Tiba-tiba tak boleh belaka. Tak boleh belaka. Sedangkan perkara tu biasa saja. Mereka boleh letak tangan mereka di atas kepala. Tiba-tiba bila seseorang yang mendakwa menjadi Nabi lagi Rasul tu mengatakan begitu, maka betul sungguh betul sungguh yang menyebabkan mereka tidak boleh melakukan perkara itu. Maka itu dikatakan sebagai mukjizat juga. Tetapi perbuatan meletak tangan atas kepala bukannya mukjizat, tapi suasana keadaan mereka tidak dapat mengangkat tangan ke atas kepala pada ketika itu merupakan mukjizat. Ini antara syarat pertama. Syarat kedua, hendaklah perkara yang luar biasa itu daripada ciptaan Allah Taala sendiri, bukannya maksudnya kita usaha buat, maksudnya dah. Okey. Ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran tadi. Yang tertera itu boleh dibaca. Dan mukjizat ni merupakan satu kurnia Allah Taala yang tidak boleh ditentukan oleh seseorang pun bila apa bentuk dia, tak boleh. Okey. Dan seterusnya, yang ketiga, hendaklah selamat daripada boleh dibatalkan. Maksudnya tidak boleh dicanggah, tidak boleh dikalahkan, tidak boleh ditewaskan perkara yang luar biasa itu. Kalau ada seorang tu boleh menewaskannya, maka perkara itu bukan merupakan perkara yang walaupun luar biasa, tapi bukan perkara itu merupakan perkara yang dianggap sebagai mukjizat, kerana boleh ditewas oleh orang yang menentangnya, orang yang tidak bersetuju dengannya. Okey. Seterusnya, yang keempat, mestilah berlaku berdasarkan kepada kenyataan orang yang mendakwanya sebagai Rasul. Kalau yang perkara itu berlaku tapi tidak didakwa oleh orang yang oleh Tuhan punya diri itu, maka kalau dia itu bertepatan dengan kehendak dan kerajaan Allah Taala, dia dinamakan sebagai karamah. Pada wali dia ataupun orang-orang mukmin yang soleh dipanggilkan ma'unah, pertolongan daripada Allah Taala. Tapi kalau benda itu tidak diredai oleh Allah Taala, merupakan satu benda yang dimukai Allah Taala, daripada orang yang dimukai Allah Taala, dia boleh jadi istidraj, tipu daya, ataupun ihanah, satu penghinaan, ataupun dengan sebab dia beramal dengan kaedah-kaedah dan teknik-teknik tertentu, dia merupakan satu bentuk sihir, boleh juga. Maka syarat keempat ni, selama mana ia mendakwa dia itu sebagai Nabi lagi Rasul, dan dia itu diutuskan oleh Allah Ta'ala, dan bila berlaku perkara itu yang luar biasa, itu dan tidak boleh seorang pun mengatasinya, maka ia merupakan mukjizat. Kalau ihanah ni satu penghinaan. Dia nak suruh baik, gosok atas sakit, suruh baik, jadi sakit. Ludah air liur kepada telaga tu supaya banyak air, jadi air semakin kering. Sebagaimana yang berlaku kepada Musailamatul Kadzdzab pada satu ketika dulu. Okey. Yang kelimanya at-tahaddi, cabaran. Cabaran yang dilakukan oleh orang yang mendakwa menjadi Nabi lagi Rasul ni, mencabar. Mukjizat tersebut mencabar orang yang menentangnya supaya melaksanakan, yang mampu melaksanakan seperti yang berlaku tu, seperti Al-Quran. Seperti Al-Quran, Allah Ta'ala sebut Al-Quran kan, bagaimana kalau kaum Quraisy tu mampu untuk mengadakan ayat seperti Al-Quran, supaya datang satu ayat.
cuba datang satu surah, tengok boleh ke tak. Nah, itu maksud tahaddi. Baik. Tapi kalaulah dia mendakwa, dia mencabar dengan mukjizat yang ada pada dia tu, tiba-tiba ada orang boleh buat apa yang dibuat tu, maka itu tidak dikatakan mukjizat. Okey. Ini 5 perkara yang perlu kita faham tentang syarat-syarat untuk meluluskan sesuatu perkara yang luar biasa itu sebagai mukjizat. Dah. Yang keenam, yang terakhir, iaitu ayyastashhida biha mudda'ir risalah 'ala Allah. Iaitulah orang yang mendakwa dia tu sebagai nabi lagi rasul yang diutuskan oleh Allah Taala, mengatakan apa yang berlaku itu dengan izin Allah, bukan dia sendiri buat. Dah. Walaupun luar biasa, dikata ini aku buat ni, aku hidup yang mati ni dengan izin Allah. Aku belah bulang ni sebagai contoh dengan izin Allah. Bukannya aku sendiri buat. Bukan dakwah begitu saja. Dah. Dan yang ketujuhnya, iaitu mestilah mukjizat itu, perkara yang luar biasa itu berlaku setelah dakwaan sebagai rasul tu berlaku pada orang yang punya diri itu. Kalau berlaku sebelum dakwaan menjadi nabi lagi rasul, dah, maka dinamakan sebagai al-irhas, bagaimana yang berlaku pada Rasulullah SAW. Sebelum Rasulullah mendakwa sebagai nabi lagi rasul, Rasulullah telah pun berlaku kepada diri dia perkara yang luar biasa, seperti Allah melindungi dia ketika berhijrah ke Syam untuk berdagang. Dah. Itu contohnya. Ini 7 perkara yang berkaitan dengan syarat-syarat mukjizat. Wallahu a'lamu.